Salam bahagia dan salam sejahtera. Mari kita lihat panduan menjawab rumusan soalan 9 kertas 2 Bahasa Melayu. Bersama-sama saya, Cikgu Richard Ignasi. Baiklah, kita akan melihat ciri-ciri asas rumusan. Rumusan dikemukakan dalam kertas 2 bahagian C soalan 9. Bahan rumusan terdiri daripada tema yang sama, tidak kurang daripada 2 fokus. Bahan pertama merupakan petikan yang tidak melebihi 300 patah perkataan yang juga tidak kurang 2 fokus. Bahan kedua atau bahan ketiga boleh terdiri daripada bahan grafik, petikan prosa dan puisi. Fokus tugasan tidak dinyatakan dalam arahan. Seterusnya, murid perlu mengenal pasti semua fokus tugasan dengan betulnya, sama ada 2 atau 3 fokus. Markah keseluruhan 30 markah, yang mana ia dibahagikan kepada markah untuk isi dan markah untuk bahasa. 20 markah diperuntukkan untuk isi dan 10 markah diperuntukkan untuk aspek bahasa. Berikut merupakan contoh jadual markah. Pendahuluan diberikan 2 markah. Isi-isi 8 isinya terdiri daripada 2 ataupun 3 fokus, 16 markah, kesimpulan 2 markah dan markah bahasa 10. Aspek bahasa dinilai secara holistik. Berikut adalah markah mengikut kategori cemerlang, baik, sederhana dan lemah. Murid-murid juga diingatkan supaya mengira setiap perkataan yang tidak melebihi 120 patah perkataan. Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk perenggan ataupun esei. Berikut adalah contoh soalan rumusan. Baca dan teliti setiap bahan yang diberikan, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal setiap bahan. Markah yang diperuntukkan 30 markah. Berikut ialah bahan 1 yang berupa petikan. Petikan yang biasanya mengandungi 3 atau 4 perenggan. Berikut pula bahan 2 yang juga sebahagian daripada petikan dan bahan 3 jika ada. Bahan 3 ini pula merupakan dalam bentuk grafik. Baiklah, mari kita lihat cara untuk menulis pendahuluan. Murid-murid diingatkan supaya membina 1 ayat sahaja dalam pendahuluan yang mencakupi 2 markah. Ayat permulaan wajar dimulai dengan rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Sekiranya soalan tersebut mengandungi 3 fokus, maka pendahuluan anda akan menjadi rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Sekiranya murid gagal mengenal pasti fokus dengan betul, markah akan ditolak. Berikut merupakan contoh ayat pendahuluan untuk rumusan ini. Rumusan membincangkan sumbangan-sumbangan industri kecil dan sederhana (IKS) dan langkah-langkah memperkukuh industri kecil dan sederhana (IKS). Baiklah, kita melihat pula panduan menulis esei.
Pertama, kenal pasti isi-isi penting sahaja daripada bahan 1, bahan 2 maupun bahan 3. Kedua, utamakan isi-isi penting sahaja. Huraian atau contoh tidak perlu dimasukkan. Yang ketiga, dapatkan lapan isi daripada kesemua bahan. Pembahagian isi dibuat secara bijak. Yang keempat, tuliskan isi-isi dalam bentuk perenggan dan menggunakan ayat yang gramatis. Berikut pula contoh jawapan mengikut fokus. Fokus 1 iaitu sumbangan industri kecil dan sederhana IKS mengikut bahan 1 petikan dan juga bahan 2 petikan. Berikut pula jawapan bagi fokus 2, langkah-langkah memperkukuh industri kecil dan sederhana IKS yang dapat ditemui dalam bahan 1 petikan, bahan 2 juga petikan dan bahan 3 dalam bentuk poster. Berikut pula panduan menulis kesimpulan. Formula yang dicadangkan adalah seperti berikut. Dimulai dengan perkataan atau penanda wacana, kesimpulannya diikuti dengan tema atau isu yang dikemukakan dalam soalan, cadangan diikuti dengan harapan ataupun kesan yang diharapkan. Maka contoh ayat kesimpulan adalah seperti berikut. Kesimpulannya, industri kecil dan sederhana IKS haruslah dimajukan agar mampu meningkatkan imej negara. Selamat maju jaya. Terima kasih.